Yang kedua, katanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian juga boleh terkena dengan sabit malih, harta. Kadang-kadang ni kita dengan kekayaan kita, dengan kesenangan sikit je tuan pinjang ni, jadi lain pun ada. Bukan setakat kita putus dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik pun kita putus, ada juga. Hari raya dak pergi mari dah, mumu aku. Pasal apa kita duk ingat adik-beradik kita buat baik ke kita hari ni pun pasal nak tupang kita. Kita duk rasa gitu. Ya ke tidak tak tahu okey. Dulu zaman kita susah yang tau. Ada orang pun tengok kita ni sebelah mata pun tak tengok kita tau. Hari ni raya jenuh mu duk mengaku saudara. Ni bukan orang lain ni. Ni 14 pupu mu ni. 14 pupu sengar ni. Dulu aku susah batang hidung tak lapak ya. Tak ada 14 pupu ke 13 pupu tak kira dah. Yang hari ni raya kita kuci pagar kita. Kita raya beranak-beranak kita sudah. Ada orang jenis gitu. Pasal apa tuan wis sikit senang pada dia. Tapi senang tara mana pun kita kadang-kadang kita manusia dia kita judge daripada luar saja. Kadang-kadang kita tengok luar nampak rumah besar rumah besar. Kita duk teringin. Taknya rumah dia tu. Tepat gelas belaka tu. Kita bang bila nak bagi ni bang? Kita dah tunggu dah syurga lagi jangan kita beramal sudah-sudah dalam syurga lagi minta dengan Tuhan. Boleh kedok masuk syurga kata bang dok. Ada orang dia duk tinggi dia tengok rumah di tempat-tempat mewah kan, ada resident mewah ni. Saya pun duk mengajar di tempat-tempat di sekitar Kuantan ni. Bila masuk dan tengok rumah la ilaha illallah. Kat laman rumah letak satu gazebo. Gazebo letak lasir putih. Duk tanya pula dia kata ni lasir sekarang maksud mula nama. Kata dok sat pakai tinggal gitu. Dok kata kok bazir tu. Dia nak jawab pun tak reti. Pasal apa dia bodoh ingat bazir mana tu. Kita ni letak lasir di gazebo bazir lah. Tak masuk kata. Apa saya pun tak tahu. Bibik saya punya kerja lah ke. Dia kata ni kereta habis kecil pun BMW Exit paling kecil sekali. Dia kata saat ni awak pergi pasar pagi lah ni BMW Exit ni. Kata rugi juga. Beli kereta orang lain bawa. Kita ni beli kereta biar kita bawa sedap tau. Dia balik mana sedap dia balik lah. Macam kita sebut tadi, kenderaan tu juga satu simbol kemewahan. Kediaman kita juga simbol kemewahan. Tepi pagar pula letak dengan pokok-pokok apa? Pine ke apa? Bukan pokok pine ni, pokok macam dekat Miami tu. Pokok apa tu? Ni pokok macam pokok nyo tu. Dia palma apa? Pokok palma lah. Pokok palma. Pokok pink pula dah. Pokok pink lah. Mana pokok pink tu? Pokok macam pokok uru tu lah. Salah lah. Sekarang ni kita susah. Ni macam pokok palma duk tengok. La ilaha illallah. Macam rumah hati Hollywood dah rasa. Tapi muslimin-muslimat hak tu luaran saja. Hak tuan rumah kita tak tahu ni. Hak tuan rumah hati senang pun tak tahu ni. Saya jumpa satu orang kaya perempuan. Dia punya tas, dia punya duit handbag saja 20,000. Gucci. Kita gusi. Nah, kita gusi biarlah gusi lah dia 20 ya pun tak apa dah. 20,000 ni duk pegang tas saja. Jam tangan saja, Rolex 100,000. Duk tunjuk cincin dia pula ke kita ni. Ustaz, cincin 100,000 Ustaz. Tapi hati tak senang Ustaz. Suami tak ada. Cerita suami tak ada, kita pun bimbang dah duk. Hello ya. Dah telefon bini. Hello sayang, ada mana ya? Ya. Kekayaan, kemewahan belum tentu lagi menyenangkan hati ni. Sebab tu boleh hati yang senang, hati yang tenang tu lebih bermakna daripada duit berjuta-juta. Hati susah kenapa? Tak duit banyak, pergi cuti lah, penuh susah lah. Cakap cara gitu. Pasal kita tak boleh lagi. Dan boleh duit lagi, tak tahu nak pergi mana dah. Siapa belaka dah ni? Kalau tengok pasport habis negara dah siapa? Hak dak pergi dua lagi, Mekah Madinah je dak siapa lagi. Alam tu setepak lagi dah siapa? Lubang kubur je dak siapa lagi dah. Kalau tengok dalam pasport siapa belaka dah. Tapi hati tak tenang Ustaz. Tak tenang. Tidur malam duk isap rokok ni sampai ke puting, isap rokok dak sedap. Tambah lagi rokok lain, tak boleh nak tidur. Kita ni belum dengar kuliah boleh tidur. Rahmat ada. Tu terang saya khabar muslim-muslim ada orang kaya dah boleh nak tidur tu. Duk telan obat nak suruh tidur, dak tidur. Kita dak payah telan obat, dak mai dengar kuliah kita dak dengar. Itu je. Boleh sejak gini la ilaha illallah. Ni nikmat wa in ta'udu ni'matallah la tusuha.
Tu Allah Ta'ala kata, kira kalau nak hitung nikmat aku beri padamu, tak boleh nak hitung, terlampau banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana dari wahai manusia aku beri padamu yang mu nak dustakan. Waktu kata harta tadi juga satu ujian Allah Ta'ala hantarkan pada kita, sekiranya kita ni senang ataupun kita susah, juga satu ujian.